Jom, sehari sebelum raya. Jangan kau tekan laju-laju. Roboh kan dia satu-satu sadai kan dia. Confirm mai. Ha? Bunyi apa? Bunyi bearing confirm. Bearing. Belah mana? Kanan. Agak-agak cabut tak tayar. Tak cabut Kungkang. Tukang. Mana air? Simpang yang ada jual kanopi apa semua tu? Simpang ni mula. Yang mula-mula. Tu yang kereta tu nak masuk tu. Tapi dia tak masuk. Segi. Sini ada? Ada. Ada. Ni kan? Bergegar seluruh alam. Lepas tu air. Simpang belum kanan. Lepas tu yang kanopi tu, yang kereta bongo tu. Ambil kanan. Okey, simpang belah kanan. Apa jalan dalam ke apa? Ni yang kereta masuk ni. Oh, nak beli air hengki sini. Okey. Ya. Power steering. Okey. Sehari sebelum raya. Lepas ni kita akan ke Pekan. Kita tengok apa yang ada kat sana. Ada LNG. Ada juga ada model yang jenis betul. Oh, ya yang berangkai tu. Makan aiskrim sedap ni. Jom kita ke Pekan.
Okey. Dia one way ni kan? Bergegong. Padahal gia berapa dah ni? Gia 2 terus. Gia 1 gegar. Ha. Kiri kan? Jauh ambil Zaid eh. Lepas tu ke kiri lagi ke apa? Ni kot meter laju dia sebelah kanan ni dia tambah ni. Oh. Itu sini beli barang-barang kek itu buat. Belakang. Apa benda bukan koboi DIY apa? Bukan DIY. DIY mana ada barang-barang kek mau ada panah. Juga jual barang kek tak? Petang ni kita cari kuih apa? Kuih terakhir Ramadan. Ada orang niaga hutang tau. Apa dia? Ada orang niaga hutang. Ada. Mana apa banyak dari kita. Tak ada warna ke? Oh, dia tak ada RPM juga ah. Dulu Kak Dah dulu pakai van macam ni lah. Tapi selalu problem platinum. Platinum dia. Oh. Lemang apa sebatang ah. Mak nak makan lemang ke? Tak lah, tak ada sebab. Tak apalah nanti kita nanti kakak kita cari. Kita buka mahal puasa. Mahal tak payah lah. Tak makan je pun. Sini U-turn dekat kan? Sana U-turn jauh. U-turn daripada mana ni jauh. Patutnya sini dia tak lewat U-turn dah air. Sebab ada perumahan. Dia kena buat simpan 3 besar. Oi. Ya berapa Dia 5. Dia 3. Dia 4 kan? Air bawa tadi okey? Lama tak bawa bukan? Air tak mancing sini air. Ni ruang banyak. Sini. Lengang jalan. Mak nak makan lemang ke sekarang? Mak? Tengok lemang. Ada sini air kan? Ada. Beli 2 batang. Cukup. Luar masuk rumah tu ada. Oh, lawan masuk rumah. Semput air. Semput lah air. Semput ni? Dia betul dia tengah benda habis. Ha? Benda tengah habis. Dah habis? Oh, dia kena akak sikit.
banyak tengok kembikai. Sama tahun lah ni van dengan van depan ni. Tapi van depan lawan lagi. Oh, body tu. Ya, dia cap balik. Yang satu tak lagi ada. Yang siapa tunjuk Ais ke dulu tunjuk apa? Rumah Fazura kat mana? Tahu. Alat ni ya. Yang lain ni? Depan lagi. Oh. Pada Lepas je jantar tu? Belah kiri ni? Ah, rumah apa? Oh, rumah tok dia. Ha? Oh, meriah lembang sini. Ah ni, minyak fai ni. Sebelah kiri. Ni, masuk kiri ni. Mesti besar kot rumah dia kot. Nampak mana rumah dia lagi? No. Jangan apa. Janganlah satu-satu. Ayam. Masuk sini kan? Ha. Kalau dok raya sini dulu rumah lama best je raya. Masuk lorong rumah Haji Maeng ke apa? Boleh. Lorong mana? Lorong je semai. Ah ni ni. Yang ni boleh tak? Boleh jalan kecil. Kalau ni dia tak ada pokok. Ha, yalah, cara bonggo tu lagi. Oh, ni sini Ha. Lama tak? Kuat bunyi bearing aja. Dulu kat dalam hutan ni ada arenak je tak? Ada lagi ke arenak? Ingat arenak seekor dulu besar. Mana pergi dah nak ni. No, besar tu. Seekor ke 2 ekor. Anak liar kan? Ha. Masuk sini. Nama kosong tu.
Oh, dia dah sodok habis lah. Tak apa kita masuk terus lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumah dah habis sodok dah. Jom. Sampai sudah. Habis. Rumah lama. Ambil barang yang mana perlu. Tanah dah dijual. Masuk rumah lama ni dulu. Mak. Hanya tinggal kenangan. Generator ada lagi. Oh, pakai elenki Ni pakai dengan selipar terus apa tak? Tak ada orang ni? Rumah atuk. Rumah atuk sebelah bini aku. Dan tu pula sebelah tu rumah lama dia. Nampak? Best kan? Kau nampak? Best tak duduk sini? Memang best lah. Tapi bila dah ada perumahan, ada itu ini, dah jual. Hanya tinggal kenangan. Kepada korang yang ada tanah, janganlah jual. Semuanya kenangan. Nampak? Best je. Rumah kampung. Allahu Akbar. Nak jatuh. Jatuh juga akhirnya. Okey. Jom lepas angkat barang. Dah kita balik. Okey. Jom. Let's move. Awak telefon. Telefon. Hello, ya. Mana balik ni? Nampak. Hey, ni wire ni macam mana kau? Dah, jom. Wah, barang lama, babe. Aku dapat yang ni satu. Ni nak simpan ni kenangan. Ni tahun 96. Aku darjah 5 ke darjah 6. Tahun 95, 94. Time tu dulu aku kat besut macam ni lah design telekom dulu. Ni satu lagi ni aku rembat, orang panggil apa? Rehal. Ada nama Noh Faizah. Siapa? Pak Izzah ke siapa? Pak Izzah. Ini dulu, ini Rehal orang lama dulu, dia simple. Nampak? Dia boleh cabut, dia lekat kan. Inilah kenangan rumah kita ni, jiran. Okey. Jom. Petang ni kita cari plug, kita buat macam plug. Plug bagi motor tadi. Dia berenyuk-renyuk
Dia berenjuk kan? Dia macam putus-putus. Angin. Itulah. Kereta. I sebagai mekanik yang bertauliah, apa kerosakan dia? Dia bearing. Bearing. Bearing tayar. Susah. Berenjuk. Kelas baru tukar kot.